Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, adakah anda sudah punya sebuah website sudah mencukupi? Okey, saya ada website. Okey, saya sudah punya seorang peniaga atau bisnes online yang profesional. Alright, sudah cukup ke? Tidak mencukupi. Sebelum tu kita terangkan apa jenis-jenis website yang boleh anda gunakan untuk bina bisnes anda. Yang percuma saya katakan. So, yang paling saya rasa yang terbaik setakat ini pada tahun 2025 adalah anda gunakan Canva. Di mana Canva telah membuat penambahbaikan pada bulan April yang lalu. Untuk sebuah Canva website, anda boleh masukkan 2-3 produk di mana diberikan berbagai section dan pages untuk anda masukkan produk dan juga untuk anda masukkan anda punya kontak semua boleh masuk. Dia boleh menjadi seorang, dia boleh buat satu website yang cukup lengkap lah mengikut algoritma Google cantik. Boleh buat. Dan dia percuma. Tetapi jika anda fokus, anda ingin menggunakan Canva tu secara orang kata serius, anda ambil Canva Pro lah, di mana anda kena bayar setahun RM250 untuk perkhidmatan tersebut. Di mana anda boleh buat image, membuat kreatif dan sebagainya daripada website lah. Okey. So nombor 2, saya mencadangkan menggunakan Blogspot lah. Blogspot adalah satu atau bagi bloggers yang diberikan secara percuma oleh Google untuk kita. Tapi kekangan oleh Blogspot ni, dia tidak memberikan template special untuk membuat save pages. Tetapi ada, boleh cari, tapi sukar, yang percuma semua ada jual. So, untuk pengetahuan, saya memberikan petunjuk ajar atau modul untuk membuat Canva website dan juga modul untuk membuat Blogspot. Ada. Tapi hari ini saya tak cerita, tak nak cerita benda ni. Semua ni kita berikan kepada, ada kami jual produk tersebut. Cuma saya nak cerita, adakah anda puas dengan dapat sebuah website. So, itu ketiga ada Blogspot lah, free juga. Dan yang keempat, ada menggunakan preference seperti WordPress. WordPress kena bayar setahun dalam, saya rasa, tergantung jika menggunakan plugin ini, nak gunakan lengkap, mungkin setahun dalam 600 ke 700 lah. Tapi WordPress ada satu preference terbaik lah untuk saya beritahu anda. Jika anda betul serius nak gunakan, tapi kena belajar lah. Okey. Dan yang lain seperti Shopify, banyak lagi lah yang digunakan lah. So, anda pilihlah mana nak. Jika anda punya ilmu yang baik untuk gunakan Canva, buat Canva. Anda punya ilmu yang baik buat Blogspot, guna Blogspot. Anda sudah punya ilmu yang baik untuk buat WordPress, gunalah WordPress, tak kisahlah. Tetapi adakah jika anda sudah punya sebuah website, anda rasa sudah cukup gembira? Tidak. Bila kita buat website, kita ingat dalam bisnes ni terdapat beberapa funnel yang perlu anda ketahui. Okey, anda sudah website. Kedua, website itu haruslah dibuat secara otomatis, betul. Sekarang website letak WhatsApp, boleh. Jika anda buat WhatsApp, anda mungkin jual produk yang mahal atau buat konsultan atau seperti hibah atau insurans takaful. Okey, mungkin untuk calling untuk anda lah melalui WhatsApp tersebut. Tapi kebanyakan dari kita menjual produk atau menjual produk digital atau produk fizikal, kita harus jadikan kita punya website tu sebagai otomatis, betul. Otomatis di mana gateway payment, bayar, klik, terus dah boleh. Ada soalan, bawa call. Okey, kita nak relax, kita nak kita website berjalan 24 jam tanpa ada gangguan WhatsApp pada 2 pagi atau 3 pagi. So, anda kena belajar tentang gateway payment. Dan gateway payment yang terbaik setakat ni saya lihat, yang murah adalah Toyobe lah. Di mana dia charge setiap kali ada pembelian, dia kena bayar RM1. Okey lah. Jika produk anda harga RM30, dapat RM29 lah. Bayar apa cepat, dalam 1 hari dia bayar. Dan dia percuma. Okey. So, kena faham. Kena guna Toyobe. Okey, Anik. Saya dah faham guna Toyobe. Saya dah belajar. Okey, bagus. So, anda sudah website, sudah mempunyai sebuah gateway payment yang cantik, dan tiba masanya untuk anda buat marketing. Betul? So, bila anda buat marketing, anda harus ingat ada 2. Sama ada anda menggunakan trafik organik atau buat trafik berbayar. So, trafik organik, anda haruslah pastikan anda punya social media berada di mana-mana. Produk anda berada di mana? Di social media seperti di Instagram, Facebook, TikTok, berada di mana yang popular di Malaysia lah. Okey, so anda masuk semua dan produskan produk untuk anda. So, tapi untuk buat konten di social media tersebut, anda memerlukan konten, memerlukan kreatif, memerlukan image atau video, betul? Itu sebagai sub marketing yang perlu anda buat. So, berbalik pada anda ada Canva, anda boleh prepare dahulu untuk membuat marketing untuk anda punya orang kata di social media. Itu ada fikirkan, betul? Okey. Dan selain itu juga, jika anda rasa sekarang social media pun dari segi dia punya algoritma pun kau bagus mungkin boleh jual, mungkin tak jual, anda kena buat iklan bayar. So, anda ingin boostkan anda punya website, betul.
Biasanya Malaysia kita gunakan Facebook Ads. Facebook Ads boleh merangkumi ke semua tempat lah, Instagram ke Facebook dan mana pihak ketiga yang mereka berikan lah. Okey, nak buat iklan Facebook Ads. Apa strategi harus gunakan? Apakah funnel yang harus saya gunakan? Adakah saya boleh menggunakan Facebook Pixel? Adakah website ini sesuai untuk buat Facebook Pixel untuk event? Adakah tidak sesuai? Adakah saya boleh menggunakan objektif trafik atau objektif sale? Anda faham apa saya cakap tadi? Anda tu tak faham kan anda nak buat Facebook Ads ni. So anda kena belajar membuat Facebook Ads. Okey? Dan juga inilah step yang harus diketahui. Sekadar anda punya sebuah website saja, tetapi anda tidak tahu bagaimana untuk membuat sebuah gateway payment yang baik, anda tidak boleh membuat sebuah kreatif untuk promosikan produk anda di social media, dan anda tidak tahu untuk menjual, untuk convertkan website anda kepada wang menggunakan iklan berbayar, maka website anda akan tidur. So bukan semata-mata jika anda mempunyai sebuah website anda rasa betul saya happy, maksudnya website saya happy lah, bukan. Banyak dia punya perjalanan dia, termasuk juga dari ciri-ciri sebuah website. Untuk sebuah website dia punya beberapa status seperti hero line, testimoni, pain point, seperti kelebihan dia, video, mana letak, CTA dia, semua kena faham. Itu untuk jika anda baru nak sebuah website. So ada panjang. Dan jika anda fikirkan kepanjangan benda ni, anda memerlukan modal yang tinggi lah. Okey. Dalam hal ini, saya ada membuat sebuah modul lah, dipanggil sebagai 2 modul sebenarnya. Modul Canva Website Pro, di mana dalam Canva Website Pro ni kami berikan anda A sampai Z. Kita berikan anda bagaimana menggunakan Canva. Tak tahu guna Canva? Boleh guna Canva. Banyak buat website, kami berikan 4 contoh membuat website menggunakan Canva. Anda boleh guna dan update di dalam website sendiri. Dan kami juga mengenalkan anda menjual template kami. Kami berikan Canva template untuk image, lebih kurang 1000 lebih. Anda boleh guna dan pakai dan cuba jual. Okey. So artinya dari segi kreatif anda tak ada masalah lagi sebab kita dah berikan Canva template untuk anda. So yang seterusnya kami berikan anda juga bagaimana untuk membuat sebuah Facebook Ads. So kelemahan Canva ni pula, dia tidak boleh menggunakan objektif sale, di mana kita boleh letakkan Facebook Pixel kita di dalam Facebook. Okey, sebab dia tak ada tracking link. So ada caranya untuk menjual. Macam kita buat retargeting menggunakan Facebook Ads. Kita akan berikan tunjuk ajaran yang lengkap untuk anda. So dan lain-lain, kita juga berikan bonus untuk anda membuat copywriting, custom GPT yang kami buat, yang kami gunakan buat copywriting, kami beri untuk anda. So anda buat copywriting, buat headline, semua gunakan benda ni lah. So anda sudah punya satu strategi yang baik. Oh ya, selain betul juga kami berikan anda 10,000 faceless video mengikut pelbagai niche. Anda pilih lah mana video anda nak. 10,000 tu banyak kan, mungkin dah sesuai yang untuk di sana, so anda boleh gunakan. So artinya anda punya satu modul cukup lengkap, A sampai Z, untuk menjual produk anda menggunakan modul Canva Website Pro kami yang berharga RM99. Okey, murah membanding dengan apa yang kami berikan. Selain itu juga, jika anda fikir saya nak buat sebuah blog lah, nak buat blog kan, okey, bisnes ni sebenarnya macam ni tau. Dia ada satu set pages dan juga kita ada blog. Okey, blog ini akan convert pada set pages kita. So dia akan cerita dah artikel tentang kita punya produk, artikel tentang kita jual tudung kan, artikel bagaimana kita buat tudung, bagaimana buat tudung, semua artikel ada tentang company ada. So ini adalah anda punya, orang kata apa ni kita panggil, company punya website. Okey, itu fungsinya masterclass Blogspot. Kita gunakan Blogspot bloggers secara percuma. Anda boleh buat domain semua sendiri, boleh lah kat situ, tak ada masalah. So dari situ kita ada wujudkan produk-produk yang anda jual. Anda boleh, orang nak beli boleh klik terus ke produk anda tersebut. So artinya anda punya satu pages yang menjual untuk anda buat iklan, tapi bawah tu boleh tulislah, bawah footer tu our blog. Okey, orang boleh lihat untuk validasi yang anda punya bisnes adalah betul, menggunakan satu company punya website. Itu boleh lakukan, tetapi dia tidak penting jugalah. Nak buat boleh juga itu, tapi kami berikan dalam masterclass Blogspot kami. Okey, anda boleh lihat dalam kita punya website lah. Yang penting adalah pastikan anda social media sentiasa up to date lah, menggunakan email macam tu. So inilah maksud saya di sini. Saya menjual tadi. Okey, saya minta maaf. Jika anda mempunyai sebuah website sahaja,
Adakah anda mampu untuk berjualan? Tidak. Ada banyak faktor seperti pastikan website anda mempunyai otomatis pembayaran, pastikan anda mampu untuk memahami ilmu membuat trafik iklan membayar, anda mampu untuk membuat trafik organik, menghantar konten-konten ke dalam anda sosial media dengan konsisten dan sebagainya. Banyak link dia. Jangan kata anda ada website, anda sudah cukup hebat. Tidak. Ada banyak keliling dia yang perlu anda ketahui. Okey. Okey, assalamualaikum. So, jika anda minat dapat produk kami, anda boleh dapat di bawah lah. Okey, assalamualaikum.